Pergerakan penguatkuasaan Jabatan Imigresen Malaysia terus dipertingkatkan apabila sebuah pusat membeli belah yang sering menjadi tumpuan warga asing di Sungai Petani sekali lagi menjadi lokasi pemeriksaan menerusi Ops Kutip. Operasi yang dijalankan oleh Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah pada 6 Julai 2026 itu bermula sekitar jam 10.30 pagi hasil maklumat orang awam dan risikan yang dijalankan berhubung kehadiran beberapa individu yang disyaki tidak mematuhi peraturan imigresen. Seramai 9 pegawai daripada unit tindakan imigresen telah digerakkan bagi melaksanakan pemeriksaan di lokasi berkenaan. Hasil operasi mendapati seramai 13 individu telah diperiksa melibatkan 4 warga negara Malaysia, 4 warga Bangladesh, 4 warga Indonesia dan seorang warga Myanmar. Daripada jumlah tersebut, 9 warga asing telah diambil tindakan selepas disyaki berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan atau permit yang sah mengikut peruntukan Akta Imigresen 1959,63. Mereka yang ditahan terdiri daripada 4 lelaki warga Bangladesh, seorang lelaki dan 3 wanita warga Indonesia serta seorang wanita warga Myanmar. Kesemua individu berusia antara 23 hingga 46 tahun itu kemudiannya dibawa ke Depot Imigresen Belantik bagi membantu proses siasatan dan tindakan lanjut mengikut undang-undang yang berkuat kuasa. Dalam operasi sama, pihak imigresen turut mengeluarkan 1 borang E-Minit 29 atau saman kepada saksi bagi melengkapkan siasatan terhadap kes berkenaan. Apa yang menarik perhatian, lokasi ini bukan kali pertama menjadi sasaran penguatkuasaan. Rekod menunjukkan pusat membeli belah berkenaan pernah diperiksa oleh Jabatan Imigresen Negeri Kedah pada April 2026. Pelaksanaan operasi susulan ini memperlihatkan pemantauan berterusan terhadap kawasan yang dikenal pasti sebagai lokasi berisiko tinggi berlakunya pelanggaran peraturan imigresen. Menurut Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah, operasi seperti ini akan terus dipergiat dari semasa ke semasa, khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai hotspot kehadiran warga asing. Langkah itu bertujuan memastikan setiap individu yang berada di negara ini mematuhi undang-undang imigresen yang telah ditetapkan. Pada masa sama, pihak berkuasa turut mengingatkan bahawa tindakan undang-undang bukan sahaja boleh dikenakan terhadap individu yang melanggar syarat imigresen, malah terhadap mana-mana pihak yang didapati melindungi, menggaji atau membantu warga asing yang tidak mempunyai dokumen sah. Jabatan Imigresen turut menyeru orang ramai agar terus memainkan peranan dengan menyalurkan maklumat sekiranya mengesan sebarang aktiviti yang disyaki melanggar undang-undang imigresen. Kerjasama masyarakat disifatkan penting dalam membantu usaha penguatkuasaan serta memastikan pematuhan undang-undang terus diperkukuhkan demi keselamatan dan ketenteraman negara. Operasi di Sungai Petani ini sekali lagi membuktikan bahawa tindakan penguatkuasaan akan terus dilaksanakan secara konsisten tanpa mengira lokasi, khususnya di kawasan yang menjadi tumpuan hasil maklumat risikan dan aduan orang ramai.